2 kali ganda daripada kawasan pecah tu, awak kena salah. Besar kah? Kalau dia pecah sini, besar kah? Okey. Lepas tu macam mana? Lepas tu kita kena tampar kecil, besar. Bukan terus tampar besar. Daripada kecil, besar. Tengok lapis tu berapa lapis. Pastikan awak guna roller besi supaya dia punya permukaan tu menjadi rata macam asal. Sebaiknya kita buat luar dan dalam. Sebaiknya luar dan dalam. Dan pastikan kalau kita buat tampar ni, ramai orang dia rushing. Dia buat kerja tampar, dia buat cepat kerah. Lepas tu pakai ada lama tertanggar. Banyak kan isu. Sebab apa? Sebab terlalu cepat kerah. Sebenarnya sebab tu kalau kadang kita kenapa tampar ni jadi harga dia mahal. Kalau nak ikut standard betul-betul, setiap 3 kali lapisan dia kena stop dulu. Contoh kita nak buat 9 lapisan. Tampalang tu kita nak buat 9 lapisan. Buat 3, relax dulu. Biar dia kering dulu. Kering baru buat lagi 3. Lepas tu biar lagi kering. Lepas tu biar kering, buat lagi 3. Jadi lambat tau, lambat. Tapi itu yang kualiti yang akan barang tu lebih kualiti. Boleh tak nak buat 9? Boleh. Tapi awak tak akan dapat kualiti. Dia jangan cabut pun, keping.